Teruk sangat ke keadaan Hana tu? Ya, Mama. Pekerja butik Kak Hana cakap, Kak Hana dah lama tak masuk butik. Nurul telefon dia banyak kali pun dia tak jawab. Asyik berkurung kat rumah je. Itulah Mama teringin nak melawat dia. Tapi Mama tahu mesti Uncle Mukris tak bagi. Mama tahu tak? Uncle Mukris tu dah banyak kali nak hantar Kak Hana tu kat luar negara. Tapi Kak Hana tu yang tak nak. Kak Hana tu betul-betul kecewa dengan kehilangan Alung. Mama, dah 3 bulan Alung kahwin dengan perempuan tu. Tak mengandung pun. Nampak sangat perempuan tu nak perangkat Alung. Alung dengan perempuan tu tak bahagia pun. Kita ni kena pisahkan dia. Memang Mama tahu Alung tak bahagia. Nurul tak faham lah dengan semua orang dalam rumah ni. Macam takut sangat dengan dia. Biar dia buat sesuka hati sampai pijak kepala kita. Mama masih nak Alung terus dengan perempuan macam tu ke? Perempuan mana? Perempuan ni ada nama. Aira Nadira. Kalau kau tak nak panggil aku Kak Long, kau panggil aku Dira je. Aku tak ingin nak sebut nama kau. Tak kisahlah aku nak panggil apa-apa. Yang penting, aku ni menantu dalam rumah ni dan isteri kepada Nadib Ijaz. Dan Mama, lepas ni tak perlu nak jadi ibu mentua yang baik. Kalau dah bermuka-muka tu, boleh nampak. Dan kau, jangan sekali nak jadi batu api. Dosa besar kalau berniat nak jatuhkan rumah tangga orang. Perempuan! Engkau tu yang perampas. Sedar diri tu sikit sebelum nak mengatur orang. Tunang je pun, bukannya diorang suami isteri. Nurul, Dira, sudah Nurul. Aira dan Dira. Benda ni. Kau ni kenapa? Hah? Tak cukup ke selama ni kau nak kenakan aku? Sekarang ni kau nak naik tangan ke adik aku pula? Ya, memang aku yang jahat. Aku yang selalu cari masalah dalam rumah ni. Kenapa ni? Tak tahu. Perempuan tu yang tak betul. Mak, kenapa ni, Mak? Dia dengar Mama bercakap dengan Nurul pasal Hana. Ini semua salah faham je. Long, Alung jangan marah Dira ya. Nurul dulu yang serang Dira, bukan Dira. Nurul, sudahlah tu. Yang salah tetap salah. Nurul tu tak sepatutnya serang Dira. Mama ni. Dira kat bilik kan? Macam mana hubungan Alun dengan dia? Okey, macam biasa. Papa sebenarnya tak nak beritahu hubungan Alun dengan dia. Itu hal rumah tangga Alun. Cuma Papa rasa dah tiba masanya Alun kena bawa dia keluar dari sini. Pindah ke rumah Alun. Mungkin dia rasa tak selesa tinggal kat sini. Lagi satu, Papa tak mahu masalah tadi tu timbul sekali lagi. Pak, Alung rasa tak perlu kot. Sebab hubungan Alung dengan Dira pun belum cukup rapat lagi. Alung rasa lagi selesa Alung duduk dekat sini dengan dia dulu. Alung, Papa perasan setiap hujung minggu dia akan keluar. Ada masa sampai dia tak balik. Alung tahu dia ke mana? Dia pergi rumah kawan dia, Pak. Alung yakin? Atau Alung tak pasti? Sebenarnya Alung tak nak dia rasa yang Alung cuba nak kongkong dia. Itu je. Alung kenalah beritahu. Papa tak mahu ada masalah timbul antara Alung dengan Dira. Faham?
Bangunlah. Hujan dekat luar. Lepas tu, tidur je lah. Jangan kat luar kan. Kita ni kering je. Jas. Jas, bangunlah. Tak boleh tidur. Lepas tu, tak boleh tidur kau. Aku ni mengantuk tau tak? Jas, bangunlah. Kau teman aku sampai hujan berhenti boleh? Kau tengok sekarang ni pukul berapa? Pukul pagi kan? Kau tidur? Kau okey tak? Ni sementara kita nak tunggu hujan berhenti ni, kita nak buat apa? Terboraklah dulu. Aku selalu call Teha. Dia yang selalu teman aku. Yelah. Kau nak borak pasal apa? Hobi kau apa? Kau ni serius lah? Pukul 3 pagi macam ni kau tanya hobi aku apa? Kau tak ada soalan macam basi ke? Okay. Kalau macam tu aku nak tahu macam mana kau dengan Hana kenal. Bercinta. Jawablah. Tadi nak sangat suruh mencabar kan? Itu bukan soalan mencabar. Itu kau cari pasal. Jawablah. Aku nak tahu. Biasalah. Papa aku dengan papa dia berkawan. Jadi dia nak jodohkan kita orang. Tapi sumpah, aku idolakan papa dia. Kau sebenarnya suka dia ke tak? Soalan lain lah. Sekarang ni aku nak tanya kau. Kenapa setiap hujung minggu kau hilang? Kenapa? Kau dah risau kontes aku? Aku tak ada perasan lah. Aku cuma malas nak jawab dengan mama dan papa lagi. Kau pergi bercuti habiskan duit kau. Ni hujan dah berhenti ni. Kau nak tidur ke tak?
Kau memang lu puas